Kalau korang mencari menu yang kecoh Elio, inilah dia salah satu menu yang patut korang cuba dekat rumah. Sementara nak tunggu weekend ni kan, bolehlah cuba resipi ni. Menu ni biasanya dia famous dekat Phuket, Thailand guys. Namanya Nam Sup Yam Gung Sot. Kan, senang kan nak sebut dia. Dia lebih kurang macam ayam asam udang lah guys. Bahan-bahan pun tak banyak guys. Korang boleh dapatkan sekarang untuk korang cuba. Jom kita buat. Menu ni korang kena cuba sebab menu ni memang kecoh Elio korang untuk korang cuba dekat rumah. Dia macam ayam asam lah, tapi rasa udangnya sangat kuat daripada belacan, daripada udang segar, lepas tu ditumbuk pula. Peminat udang patut cuba resipi ni. First korang kena ada belacan, kemudian korang balut dulu dengan daun pisang tau, and then korang bakar. Bakar dia dekat atas pan ni sampai dia kehitaman macam ni lah. And then korang boleh letak ke tepi. Next korang kena rebus kepala udang dan juga isi udang yang telah dibersihkan. Buang usus tali semualah, and then angkat isinya, dan air ni korang kena kisar, lepas tu korang tapis. Untuk isi korang potong kecil-kecil macam ni, and then korang masukkan lebih kurang separuh lah dekat dalam batu lesung ni, and then korang tumbuk sampai dia kisar kasar, and then korang masukkan belacan, Thai palm sugar dengan air rebusan udang tadi. Korang bagi dia sebati mesra macam ni, kepekatan yang macam ni. Kemudian korang masukkan isi udang tadi yang ditumbuk dan juga yang dipotong kasar tadi. Masukkan cili padi, bawang merah dan juga jus limau nipis. Simple je guys. And then korang gaul-gaul, kacau-kacau sampai dia sebati mesra rasa. Dah siap untuk dihidangkan. Jangan lupa tau, selamat mencuba.